rokan gemuruh membakar suasana. Semangat sukan terus berkembang. Kejohanan sukan terpahat selamanya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Izayani selaku wartawan muda TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun dan bersama saya Amsyah sebagai juru kamera kita pada hari ini. Pada 10 April 2026, Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun telah mengadakan acara kejohanan sukan tahunan sekolah yang ke-27. Semua para atlet dan wakil dari rumah masing-masing sedang bersiap sedia untuk bertanding dalam acara yang diwakilkan. Bagi murid SMP Menengah Kebangsaan Jalan Kebun yang lain, hadir dengan penuh rasa bersemangat untuk memberi sokongan pada atlet dan wakil rumah sukan masing-masing. Baiklah, bersama saya sekarang PK Kurikulum Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun. Baiklah Puan, apakah harapan Puan untuk kejohanan sukan kita pada tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Harapan saya untuk kejohanan sukan olahraga yang ke-28 pada tahun ini agar perjalanan sukan kita berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Syukur alhamdulillah, nampak cuaca pun okey. Saya harap semua yang dirancang dapat berjalan dengan jayanya. Okey, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada pelaksana untuk acara kejohanan olahraga pada tahun ini. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Puan atas perkongsian Puan sebentar tadi. Dengan ini berakhirlah liputan kita pada hari ini. Tahniah kepada semua pemenang dan terima kasih kepada semua yang terlibat. Saya bersama kru TVPSS ingin memohon maaf jika terdapat kekurangan sepanjang liputan. Kita bertemu lagi di kejohanan yang akan datang.